biasanya keuntungan dapat juga dikecapi oleh mereka-mereka yang terlibat ataupun biasanya ambil dipanggil vendor lah kan. Vendor ataupun subkontraktor yang terlibat dalam usaha-usaha ni. Ya. Jadi kalau kita tanya, apakah untungnya kepada Negeri Sarawak selain daripada royalty dan selain daripada mungkin Petros mengambil alih ataupun menjalankan peranan seumpama Petronas. Sekarang pun ada banyak syarikat-syarikat Sarawak yang terlibat dalam industri oil and gas. Mereka bukannya nama-nama yang dikenali ramai. Mereka malah ada yang milik-milik keluarga. Dan mereka terlibat macam mana? Mereka terlibat dengan pembekalan kapal. Mereka terlibat dalam pembekalan pekerja. Mereka terlibat dalam proses pelatihan. Mereka terlibat kerana mereka menyewa tanah untuk didirikan tong-tong. Mereka terlibat kerana mereka juga menyediakan kawasan perumahan untuk orang-orang oil and gas atau kontraktor-kontraktor yang pergi naik turun ke pelantar. Jadi bila kita kata industri minyak, ia melibatkan industri-industri hiliran, industri-industri sokongan dan juga segala sistem ekonomi yang mendapat tempias daripadanya. Kalau di negeri Sarawak itu sendiri, semua orang mengenali Miri sebagai pekan ataupun bandar minyak. Tapi Sarawak sebenarnya ada dua bandar minyak. Satu lagi bandar minyak adalah Bintulu. Kalau Miri itu kerana minyak mentah, Bintulu tu kerana gas. Kerana MLNG 1, 2 dan 3, tempatnya landing, storage dan processing untuk gas untuk pesisir pantai Sarawak. Di situlah manfaat mereka terima. Dan segala pembangunan bandar tersebut semua berhubung kait dengan oil and gas. Dan ini bukan unik pada negeri Sarawak saja.